Okey, dah 5 minit tapi ikut 30 orang, okey. 30 orang mata memandang. Okey. Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang pada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi hadir. Jadi kita akan mulakan kita punya sesi petang ni lah. Bersama saya untuk belajar jadi penting daripada zero to first print. Jadi maknanya kalau tuan-tuan tak pernah, saya tengok tadi daripada cerapan saya tadi, ada yang tak pernah langsung, insyaAllah saya akan cuba bantu tuan-tuan. Kita kongsi sikit. Saya tak ada niat nak mengajar, saya nak share, kita nak share saja petang ni. Mungkin pada tuan-tuan yang memang perlukan maklumat ataupun perlukan ilmu bagaimana nak mulakan 3D printing, saya akan cuba bantu tuan-tuan insyaAllah. Okey, terima kasihlah pada semua. Okey, jadi saya kenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Hasfarizal bin Hashim. Saya pensyarah di TVET Muara Lumut yang dulunya dikenali sebagai IKM Lumut lah. Sekarang dia branding awal tahun ni daripada TVET Muara Lumut. Jadi saya punya experience dalam 3D printing bermula tahun 2015. Kemudian serius dalam 3D printing menjelang COVID. Bila COVID tu tuan-tuan masih ingat lagi COVID, kita lockdown. Jadi pada waktu tu lah, tak tahu apa-apa rumah kita buat face mask apa semua tu masa tu lah. Kita buat printing. Jadi saya juga major saya adalah dalam design, manufacturing design. Okey, jadi saya berkhidmat di sini setelah hampir 20 tahun. 20 tahun. Dan kita program yang saya berkhidmat sekarang adalah diploma teknologi dan pembuatan pintar, smart manufacturing. Okey, sebab tu kita ada ni. Alright. Okey, untuk maklum tuan-tuan, saya rakam petang ni punya sesi dan insyaAllah saya akan kongsikan link dia nanti dalam grup WhatsApp lah, insyaAllah. Okey. Jadi, selain daripada itu, saya juga involved dalam pembangunan syllabus untuk augmented reality. Sebab sini, bidang smart manufacturing kita menggunakan elemen industri 4.0 dan salah satunya kita ada masuk ada daripada additive manufacturing, kita juga masuk augmented reality ataupun kita pakai extended reality. Kita juga ada IoT dan juga smart manufacturing punya elemen lah, insyaAllah. Okey, jadi ini yang kita akan cover petang ni, insyaAllah. Saya 5 topik tak banyak, 5 modul je kita cover. 5 modul ni pun sekejap ya, 2 jam sekejap je. Jadi kita akan dengar sedikit introduction, lebih kurang 20 minit. Lepas tu kita akan tengok bagaimana 3D printing ni memberi inspirasi untuk kita hasilkan physical model. Kemudian tuan-tuan akan kenal sikit komputer tuan-tuan dan kita akan buat demo sikit demo tentang cara-cara nak print. Kemudian kita tengok dia punya opportunity, peluang-peluang yang ada dalam 3D printing. Itu yang kita akan cover, insyaAllah saya akan cover untuk petang ni dalam masa 2 jam. Okey. Jika tuan-tuan ada sebarang soalan boleh tanyalah, insyaAllah saya cuba jawab. Okey, jadi sekarang ni tuan-tuan kenapa semua orang bercakap tentang 3D printing? Sekarang ni semua orang bercakap 3D printing sekarang ni mula bercakap. Sebenarnya orang cakap lama dah, masa COVID dulu orang dah cakap dah, cuma dia tak sebelum tu tak berapa orang ambil tahu sangat sebab hanya di Malaysia lah. Sebab dia masih mungkin hanya segelintir individu saja yang ada 3D printer dan juga banyak kan dekat industri lah. Semua kat Malaysia ni belum lagi boom. Walaupun dah memang nampak trend dia ataupun kita tengok dari segi jualan-jualan dalam media sosial, TikTok dan juga Shopee dah mula banyak lah. Okay. Jadi sebab 3D printing ni bukan sekadar teknologi baru, dia sedang buat cara dunia kita. Sebab sekarang dah sampai level dah ada size. Kita panggil desktop dan orang boleh letak di rumah. Dan itu yang menunjukkan sikit lah. Sebab dia banyak bantu menyelesaikan masalah. Okey. Jadi kenapa 3D printing ni penting sebab apa? Pertama dia lebih pantas. Sebenarnya lebih pantas. Orang nampak macam slow tapi sebenarnya dah makin pantas dah. Berbanding pada tahun first time saya guna 2016 tu, 2015-2016 sekarang ni dah pantas sangatlah. Kemudian dia punya reka bentuk tanpa perasan. Jadi kita boleh design, kita boleh reka bentuk
apa yang kita impikan, insyaAllah kita boleh buat. Dan kos nak hasilkan satu model tu pun dah tak semahal macam dulu lah. Kemudian dia sekarang ni pun dah dia punya material pun dah dihasilkan daripada jagung dan masalam. Dan dia membuka peluang kerjaya baru pada semua orang. Ini contoh bidang-bidang yang kita ada lah. Okey, jadi kalau tuan-tuan tengok ni, kita tengok ni kita tengok ni apa persamaan semua objek ni. Yang ada sekarang ni, yang tuan-tuan tengok kat depan tuan-tuan ni. Jadi apa minta maaf, tuan-tuan tak nampak slide ya. Okey. Jadi apakah persamaan semua objek ni bagi tuan-tuan tengok ni? Apa yang tuan-tuan nampak? Siapa boleh bagi kalau tuan chat? Sebab saya tengok saya jawab ketika saya open form yang saya bagi tuan-tuan isi tu, ada tuan-tuan tadi daripada banyak background lah, macam background. Jadi untuk makluman tuan-tuan, apa yang ada depan tuan-tuan yang slide saya cuba bentangkan di sini adalah semuanya adalah dihasilkan menggunakan 3D printing. Dah sampai level ni sekarang ni. Tuan-tuan boleh tengok sini lah. Right. Okay. Dan kalau tengok ni, 3D printing sekarang ni dah boleh buat rumah. Dah boleh buat rumah. Komponen-komponen yang high-end seperti engine jet, engine rocket. Lepas tu anggota palsu. Tulang-tulang dah boleh buat dah. Dan sebab seperti komponen Formula 1, kasut pun dah boleh buat dah. Gigi punya implan, implan tulang-tulang semua dah boleh buat sebab kemudahan yang ada tu. Dan dia dah hampir semua seperti nak buat rumah pun dah boleh buat dah sekarang ni dengan 3D printing. Cuma kat Malaysia ni ada dulu ada beberapa syarikat yang cuba masuk sampai sekarang masih lagi mungkin dana tak banyak kot di roket, anggota tiruan, komponen F5, kasut Adidas pun, kasut sekarang pun memang dah pakai bateri yang pakai TPU kita panggil TPU. Kemudian ada yang medical punya pun dah ada, implan perubatan pun dah ada, komponen pesawat sekarang ni banyak dah, gear industri dan boleh katakan hampir banyak sekarang ni produk-produk dah dihasilkan menggunakan 3D printing. Jadi dia bukan sekadar tu, dia adalah cara baru kita cipta benda dan menyelesaikan masalah. Jadi siapa-siapa yang 3D printing memang senang banyak lah. Okey. Jadi apa itu 3D printing? Ini kita nak tengok ni bagi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, 3D printing adalah proses menghasilkan objek 3 dimensi daripada model digital dengan menambah bahan secara berlapis-lapis hingga terbentuk objek sebenar. Jadi konsep dia adalah dia akan buat layer by layer. Jadi dia tambah material. Sebab kita dah biasa, sebelum ni kita biasa kalau sebelum 3D printing ni, kaedah tradisional ni dia potong. Daripada bongkah bahan tu, dipotong. Sekarang dia menambah. Itu yang dipanggil additive tu. Jadi, sekali lagi dia punya kelebihan dia pantas. Sebab kalau tuan-tuan yang biasa involve dalam manufacturing, pembuatan, nak setting bahan untuk hasilkan bahan produk daripada untuk subtractive ni, memang satu makan masa juga lah nak setting dia, nak potong dan juga cost sebab kita banyak waste. Jadi printing pun ada waste juga tapi tak setinggi cost subtractive itu kita secara konvensional lah. Okay. Jadi saya selalu terang kepada student saya konsep 3D printing ni macam ni lah. Bila dia kata layer by layer tu macam siapa yang biasa guna gun panas tu hot glue tu. Jadi kita layer by layer lah, lapisan demi lapisan sehinggalah dia terbentuk objek tu. Kalau benda tu besar, semakin besar objek tu semakin tinggilah layer dia, semakin banyaklah layer dia. Jadi itulah konsep yang pada saya mungkin idea asal pencipta orang yang mencipta 3D printing ni daripada dia menggunakan kaedah layer by layer ni lah. Alright. Okay. Jadi kalau
kita tengok semula ni yang kita terangkan tadi, daripada filamen, dia punya filamen punya material tu, dia akan keluarkan, dia akan cairkan material filamen tu dan dia akan buat lapis demi lapis lah. Sehingga jadi objek tu siap. Gitu. Ini cara additive manufacturing. Berbanding dengan subtractive, cara potong daripada bahan mentah. Kalau material logam ke aluminium, besi ataupun aluminium, dia akan machine, dia akan buang, mungkin dia akan tebuk, dia akan buat lubang, beri lubang, lepas tu dia akan milling, dia akan lari apa semua tu, dia akan keluarkan, kita panggil chip ni. Chip ni nak hasilkan produk ni, benda ni akan jadi waste lah. 3D printer ada juga, bila kita mati color ke apa, memang akan ada, tapi tak sebanyak ni. Dan kita tahu logam adalah satu material yang mahal lah sekarang ni. Okay. Baik, bagaimana kita tengok pula bagaimana 3D printing berfungsi. Daripada idea, tuan-tuan ada idea, tuan-tuan lakar, dapatkan konsep, betul buat dalam 3D model. Kemudian tuan-tuan transfer, tukar 3D model tu kepada satu file, dia panggil STL file, ke satu software yang lain yang akan hasilkan G-code untuk 3D printer dan juga hingga siap di print lah. Ini proses-proses konsep yang 3D printer lalui ya. Okey. Ini seperti yang saya kata tadi, dia dengan 3D printer ni seperti mana yang saya kata tadi, tuan-tuan di peringkat sekolah atau pihak sekolah, guru-guru boleh hasilkan produk STEM, di bahagian medical boleh hasilkan barang-barang medical, otomotif, aerospace, yang memang kalau nak buat, contohnya turbine ni memang nak buat. Hanya kenderaan yang menggunakan enjin turbo nak buat ni, bolehlah, susah jugalah. Jadi dengan 3D printing sekarang dah mudah lah. Tidak, dia kena pakai CNC ya. CNC mahal sikit lah kos dia. Okey, kemudian buat jig, komponen binaan bangunan, robotik, komponen robotik dan juga bahan penggunaan harian lah. Okey, mari kita tengok juga dia punya kita kenali 3D printer yang ada di pasaran, insyaAllah barang-barang ni. Okey. Jadi dalam additive manufacturing, 3D printing ni dia dalam kategori additive manufacturing, dia ada 7 kategori utama. Menurut piawaian ISO ASTM, teknologi additive manufacturing ni ada 7 kategori. Yang pertama ni kita panggil metallic extrusion lah. Metallic extrusion, di mana material dipanaskan dan di-extrude melalui nozzle lapisan demi lapisan yang kita tengok tadi tu. Kemudian yang kedua adalah wet photopolymerization. Yang ni pakai resin. Resin ni dia kena cahaya UV, dia akan mengeras dengan cahaya UV. Biasanya ada yang digunakan cahaya light ataupun dia pakai laser. Kemudian dia ada yang ketiga adalah powder bed fusion. Yang ni digunakan sebut metal lah. Ini banyakkan metal ni. Kemudian kita ada yang keempat adalah material jetting. Kemudian yang kelima binder jetting. Yang keenam direct energy deposition. Yang ni saya pernah tengok mereka buat roket punya yang exhaust keluar api tu. Ini. Kemudian yang tujuh ni sheet lamination. Sheet lamination ni dah tak pakai sangat dah. Jadi secara umumnya bila tuan-tuan tengok ni yang banyakkan yang ada dekat yang orang akan guna adalah dua ni, satu dengan dua ni. Kalau untuk orang biasa guna lah. Yang industri biasanya dia akan pakai powder bed lah. Macam orang yang biasa-biasa ni ataupun dia buat bisnes kecil-kecilan, dia akan pakai antara material ataupun dia pakai bed photoresin lah. Yang dia pakai resin tu. Okay. Okay, antara dua ni biasanya yang kita guna adalah yang FDM lah. FDM ni dia menggunakan filament ni sebab dia antara kos yang murah lah. Dia kalau kita beli material tu 1 kilo saja dah boleh dapat RM23, RM32, tengok jenis dia lah, tapi memang murah lah. Mudah digunakan, selamat untuk semua. Dia ada material dia yang tak beracun. Lepas tu dia dihasilkan dari bahan-bahan yang baik lah, yang tak cemar sangat lah. Okey. Lepas tu nak proses, nak hasilkan produk daripada filament ni lebih mudah. Cuma dia punya kadang-kadang tu dia punya finishing dia ada masalah sikit lah, tapi sekarang ni dah okey dah, kebanyakan dah okey dah. Dulu zaman-zaman tahun tu tak comel sangat, sekarang dah okey sangat. Okey. Kemudian bahan ni memang sangat sesuai lah untuk
Untuk dari segi untuk pengajaran ataupun untuk yang siapa-siapa yang suka buat benda, hasilkan benda untuk inovasi, sesuai lah. Kemudian yang resin ni pula, resin ni bukan apa sebab dia daripada cair resin, dan dia adalah kami satu mesin ni kami guna SLA, harga dia mahal jugalah. Dia punya 1 liter saja kat 1,000 lebih. Dia punya harga kos for resin tu. Jadi sesuai untuk untuk hasilkan produk yang kita panggil ketepatan dia punya space cantik, sesuai lah. Okay. Dan dia kalau nak mengendalikan resin yang ni kena, sebab dia mengeluap, dia hasilkan gas lah, jadi sangat bahaya, kita kena pakai mask yang untuk cover daripada keracunan udara lah. Kita pakai PPE suit lah. Okay, kemudian dia ada proses, selepas siap tu dia ada proses tambahan, dia ada curing, dia bagi curing. Jadi kita kena buang alkohol, sebab dia punya tu resin kita kena cuci dengan alkohol, lepas tu kita kena cure dengan UV, cahaya UV. Tapi hasil dia memang cantik lah, Banyakkan yang guna ni biasanya dulu banyakkan yang buat barang-barang perhiasan lah. Dan sekarang ni banyak dalam medical banyak guna. Okey, jadi sebab tu tadi untuk sesi kita ni saya tak tumpu pada resin, saya hanya tumpu pada FDM punya triple lah. Sebab pada saya ia satu senang untuk tuan-tuan pun nak memahami triple ni lebih mudah. Sebab dia access pun senang lah. Okey. Baik, ini ada beberapa jenis 3D printer yang FDM lah yang ada di pasaran. Ada di pasaran. Contohnya yang ni satu kita panggil bed slinger lah. Bed slinger ni. Jenis ni. Ini biasalah dari dulu memang style ni. Banyakkan jenis ni. Bed slinger yang kenapa dia panggil bed slinger? Dia punya kita panggil dia punya bed ni, dia akan bergerak depan belakang. Saya tunjuk sini sekejap. Okey. Baik, yang ni yang dikatakan jadi ni yang dipanggil bed slinger. Saya tunjuk yang satu yang ni lah. Yang ni lama punya lah, Ender punya ni. Version lama lah. Ender. Yang ni yang barunya. Ini bed slinger ni. Sebab dia punya bed ni bergerak ni. Dia ni belakang. Dia dipanggil bed slinger tu. Okay. Alright. Okay. Okey, sekarang tuan nampak tak? Tuan semua nampak tak slide tunjuk ni? Nampak. Okey, nampak okey. Nampak okey dah. Alright, kemudian kita ada pula yang jenis yang cover ni, Core XY ni. Core XY ni ada ni juga. Beza dia lebih tutup. Biasanya antara bed slinger dengan Core XY ni dia tambahan material dia lebih. Dia banyak material boleh pakai lagi. Biasanya material yang temperature tinggi lah. Kemudian kita ada juga lebih kurang macam kita ada juga yang jenis kita panggil multi material, di mana dia boleh print material yang banyak dua jenis material serentak. Jenis tu. Kemudian kita ada pula yang sekarang yang baru adalah dipanggil two changer. Two changer sekarang ni baru memang sangat popular sekarang lah. Tu dia banyak. Gambar yang saya buat tak keluar. Kemudian yang satu lagi adalah data ni dia manjang lah. Ini antara jenis printer yang ada yang orang biasa boleh beli, ada yang tak mampu sebab harga mahal. Contohnya yang Automaker ni mahal lah. Yang two changer ni pun 4,000 5,000 lah. Yang Core X ni pun, yang Closet ni pun sama lebih kurang. Tapi yang murah ni bed slinger lah. Bed slinger ni murah sikit. Dia punya mungkin pembuatan dia tak banyak barang nak buat. Dia murah sikit lah. Okay. Alright, ini saya ambil contoh FDM bed slinger lah untuk saya contoh komponen. Sebab kalau saya ambil yang lain, benda tu tutup, tak nampak. Jadi saya tunjuk yang ni lah senang. Part-part dah. Jadi istilah tadi yang common part yang biasa ada dalam 3D printer. Apa harga jenis bed slinger sekarang ni berdapat
2,000 murah lah dia. Sedap lah. 2,000 tu dah mati color kan. Mati color dah. Nanti saya tunjuk cerita. Okay. Screen blur. Yang ni pakai internet. Mungkin tu kalau screen blur tuan mungkin sebab network tu. Internet. Kita screen blur. Kita tengok. Lagi kacau. Limpos ni. Okey, jadi untuk printer FDM ni, contoh ni lah, ni Beck Slinger punya. Saya tunjuk sikit lah. Nombor 1 ni, biasanya dulu dia ada buat filament, dia kalau letak material kat tepi, ada juga di bahagian atas. Dia dulu lah. Sekarang ni banyak dekat di atas. Kemudian nombor 2 extruder ni yang bila filament material masuk, dia akan keluar kat sini. Dia akan dipanaskan di sini. Kemudian dia ada hot end. Di sinilah dia dalam ni ada satu hot end yang akan memanaskan material filament tu lah. Untuk di sini dia akan keluar material tu, dia akan bentuk. Okey. Untuk material tu tapak dia ni, kita panggil dia, istilah dia guna dia adalah build plate. Build plate tapi ada orang panggil bed. Tapi istilah yang kebanyakan guna adalah build plate lah. Jadi build plate ni di sini lah dia akan jual. Sekarang dah semua mudah lah sebab dia boleh buka. Dia pakai klip buka. Senang lah. Tak susah macam dulu. Ni ada yang buat daripada kaca, ada yang macam getah sikit tu. Okey. Yang kelima pula adalah dia punya pergerakan ya. Ini tengok pergerakan. Pergerakan visual ni. Daraiwan tak dengar. Tak dengar lah. Ada respon. Memang tak dengar kau je. Dari awal tu maksudnya daripada pukul 2.30 tadi kau macam mana? Dengar, dia dengar tu. Anda dengar alhamdulillah, yang tak dengar saya tak tahu dia. Mungkin volume ke apa saya. Dengar. Ada dengar. Okey. Jika ada apa-apa tuan-tuan boleh komen lah, sebab saya pun tak boleh tengok yang apa yang tuan nampak Okey. Baik. Okey, axis. Kemudian kita ada y axis. Y axis tu kalau Beck Slinger dia akan ke depan ke belakang tu kita panggil y axis lah. Kalau yang macam apa Poel ni, dia back tu biplate dia akan naik turun. Dia Z. Kita panggil Z. Naik turun. Okey, kemudian frame dia, ini frame dia lah. Dan dekat tepi ni memang dia standard biasanya ada controller dia. Ini controller dia. Untuk tuan-tuan, nama FDM ni nama penuh dia adalah Fuse Deposition Modeling. Jadi kalau tuan-tuan nak buat perolehan pembelian kerajaan, guna nama FDM lah, jangan buat nama 3D printer. Lagi lepas salah faham, lepas ingat printer biasa. Jadi kena buat nama FDM, Fuse Deposition Modeling. Ini bagi pihak-pihak yang mana tuan-tuan yang background government yang nak beli mesin ni untuk PDP ke, mungkin ada saya tengok ni ada yang daripada pendidikan sekolah. Jadi kalau nak beli jangan tulis printer, tulis Fuse Deposition Modeling. Kalau tulis printer nanti dia akan serah pada department ICT nak beli bayar. Tu satu point untuk tuan-tuan lah. Alright. Tadi kita tengok dah tentang 3D printing, sekarang kita tengok pula material dia. Kita panggil filament lah untuk FDM ni. Jadi FDM ni dia nama dia filament. Filament ni ada yang paling popular, dia banyak bergantung pada mesin tuan-tuan tu. Mesin tuan-tuan tu. Jadi filament yang biasa orang guna untuk buat apa kita panggil buat modeling ke, untuk buat apa nak buat prototype ke, atau tuan-tuan nak buat apa sajalah. Biasa kita guna adalah PLA. PLA ni kalau beli dalam Shopee pun murah. Tak mahal mana, insya-Allah. Kalau kena nasib baik dapat voucher apa RM23 tak silap ya, RM23. Kemudian apa kalau sekarang dah ada, saya dah beli satu yang harga bawah pada RM20 tapi dia tak banyak lah, bukan 1 kilo. Sebab yang jual di pasaran kebanyakannya 1 kilo. 1 gulung 1 kilo. 1 gulung 1 kilo. Okey, dan
Kemudian material lain adalah yang PETG lah. Kalau tuan-tuan setiap material ni sebelum saya material dia setiap ni dia ada penggunaan lain-lain lah. Macam PLA ni dia general untuk biasa, cuma dia tak boleh tuan-tuan nak guna untuk tak di luar. Dia tak tahan haba. Dia lama-lama dia lembut. Dia tak tahan haba. Tapi tuan-tuan PLA sekarang ni dah ada lah, PLA CF dah ada lah. Cuma tengok harga dia berubah lah, tak dapat lah harga RM23, mungkin mahal sikit. Tapi alternatif dia kita akan pakai PETG. Harga dia tak semahal, tak jauh dia beza dengan PLA PETG ni. Satu lagi adalah ABS. Cuma ABS ni kita tak galakkan sebab dia tambah-tambah tuan-tuan yang pakai mesin 3D printer yang open macam black cylinder tu, sebab dia hasilkan uap yang bahaya. Saya tak syorkan guna ABS. Kalau nak pakai juga kena pastikan pengudaran dan tolong pakai PPE lah untuk pernafasan. Okey. Jadi satu lagi FD machine tu boleh beli kat mana? Kat Shopee lah. Kat Shopee pada tak ada masalah. Banyaklah sekarang. Tak apa, saya cerita. Okey. Okey tuan-tuan, okey so TPU untuk hasilkan getah lah. Untuk hasilkan getah yang jenis macam tuan-tuan buat kasut. Dan satu material yang sekarang ni yang tengah top jugalah, sebab dia macam tuan-tuan macam getah tau, tuan-tuan getah. Dia memang produk lah. Buat kasut, dapat kasut ke, ataupun sekarang ni saya tengok dalam TikTok ataupun dalam YouTube banyak dia buat untuk cetakan baju. Nak buat design baju punya corak lah, banyak dia guna TPU lah. Okey, tapi yang sedap sikit adalah ASA lah. Tapi cuma dia mahal lah ASA. Tapi memang kalau tuan-tuan nak buat untuk produk yang kegunaan di luar, di dedah matahari apa semua, kita pakai ASA lah. Okey. Alright. Okey. Kriteria nak pilih printer pertama. Ini dulu sebelum tuan-tuan nak, saya tahu tuan-tuan ada yang nak beli printer apa. Jadi saya tengok dulu, kita cerita dulu tuan-tuan. Okey. Jadi ini ada beberapa yang saya cuba senaraikan. Saya tak kata saya punya pandangan ni betul masing-masing lah. Tapi saya cerita ni berdasarkan saya punya pengalaman lah. Okey. Okey, alright. Alright. Baik, yang pertama tujuan penggunaan tu. Itu tuan-tuan kena pasti tu apa tujuan tu beli. Apa tujuan nak beli tu? Kalau tuan-tuan nak beli hobi ke apa, tengok sebab setiap mesin ni di pasaran tu harga dia memang, kalau yang best tu mesti mahal. Tapi takut nanti tuan-tuan beli mahal tapi guna pun jangan guna. Macam printer kat rumah printer dokumen kat rumah beli masa nak guna ya, takut macam tu. Jadi membazir ya. Bazir. Okey. Okey, kemudian yang kedua adalah bajet lah. Saya selalu cakap pada saya punya ni yang mana yang tanya nak beli, kata kalau nak beli macam ni tengok poket dalam mana poket tuan-tuan tu. Tu. Tapi itu yang kedua. Yang kedua tu boleh kita consider lagi lah, tapi tengoklah. Yang penting tujuan tu. Kemudian saya ceritakan. Ini tengok tuan-tuan punya, kalau tuan-tuan memang ni dah mula nak serius, tuan-tuan nak serius beli printer tu untuk ada purpose, tengok saya ceritakan juga. Kemudian yang paling penting tuan-tuan, yang ni sekarang ni paling penting adalah sokongan komuniti. Ramai dah pakai mesin tu. Yang dekat dengan tuan-tuan lah. Senang sebab apa? Mesin yang kita beli ni tuan-tuan, of course lah, seperti mana kita beli kereta, dia akan ada wear and tear, sebab dia mesin yang bergerak selalu. Tentu sekali dia akan ada menghasilkan komponen yang rosak. Jadi pastikan kalau boleh cari tuan-tuan ada kenal yang dekat dengan tuan-tuan supaya apa-apa berlaku senang nak servis. Saya selalu cakap dekat student saya kalau nak beli laptop, kan pelajar semester baru, kadang-kadang parent tanya nak beli laptop sekian-sekian ni, saya kata macam inilah. Yang tuan-puan nak beli laptop, beli dekat tempat mengaji dia, saya kata. Sebab apa? Kalau rosak senang dia nak beli tempat mengaji dia. Saya selalu cadang macam tu. Senang. Jadi samalah. Kalau tuan-tuan ada maklumat yang bukan saya tak setuju tuan-tuan beli kat Shopee. Tak, bukan.
Sebab saya pun beli Shopee juga, cuma yalah kita kadang-kadang tu kita dapat maklum apa bila ada masalah tu dia nak respon tu lambat. Itu. Itu yang saya banyak saya consider lah. Jangan salah faham, jangan kata saya boycott company mana pula, saya contoh. Saya contoh ni pengalaman experience. Okey, kemudian apa boleh insyaAllah boleh. Saya ada di Manjung kan tuan, Manjung tak apa. Okey, quality dan kepercayaan ni penting. Quality. Quality apa yang dikatakan quality ni banyaklah dari segi seller, dia punya after sales service. Yang penting after sales service, yang tu yang penting. Sebab kadang-kadang sebab mesin ni kita biasanya dekat dia punya hot end tu lah yang akan ada masalah, sebab bila kita guna printing yang kerap lama-lama dia akan rosak, kita tak dapat spare part tu. Yang tu. Kalau kita networking apa community tak strong, dia punya supplier problem memang kita sentot sikit lah bahasa yang saya guna. Kemudian apa branded ni nak kata hampir semua branded okey, printer semua okey, cuma after sales service tu kita orang yang menguruskan after sales service tu yang kita nak. Itu penting okey. Dan dia punya bagi tu. Okey. Ada yang saya dapat tengok yang saya buat silap 5 ketika saya beli dulu. Saya beli printer saya yang pertama saya beli Ender dan juga Bambulet PS1. Tu saya punya mula-mula lah. Tak adalah saya nak kata saya ni silap, tak ada. Okey. Apa saya kejar benda murah tu, saya beli Ender tu masa tu. 800 tu. Bila dapat kat orang kasih Ender tu baru tahu lah nak setting nak semua susah. Tapi lah masa tu ada Ender ya. Nak calibrate pun tak pandai sebab tak ada guru nak ngajak masa tu. Kita nak guna. Jadi saya terpaksa merangkak, memang terpaksa turun daripada Sri Manjung ke Bangi untuk belajar Ender ada seorang hamba Allah tu memang pandai, dia ajak alhamdulillah lah. Kemudian membeli printer besar ni sebab apa? Saya beli terus. Bila keluar Bambu PS1 saya beli terus. Patutnya belilah yang 1000-2000 tu kan, yang jenis bag singer lah tu yang satu yang saya selepas saya buat lah. Membeli banyak filament pun sama juga. Bila kita semangat nak buat tu, kita beli siap-siap color-color ni, takut tak ada stok pun tak. Sebab kita nak, dia ada isu dari segi nak simpan tu. Sebab dia tak tahan lama-lama. Okey, kemudian ilmu dari segi slicer tu lah, nak setting apa semua tu lah. Kemudian yang paling penting maintenance lah, kita tak maintenance sangat. Tu memang saya belajar memang ni lah. Memang satu harga yang mahal saya bayar lah. Okey, jadi daripada ni semua saya tonton boleh pilih lah, tonton yang mana yang pada saya yang harga murah sekarang ni yang jenis bag slinger ni lah. Tonton tengok boleh, ada banyak branded, ada daripada Quality, ada Bambu apa semua tu memang banyak. Dulu saya berminat nak beli daripada Prusa tapi memang tak ada. Orang tanya saya kenapa saya beli Prusa, sebab saya kata saya tengok dalam video dia Prusa ni dekat kilang dia buat mesin 3D printer, dia buat mesin 3D printer yang dijual tu dengan 3D printer dia sendiri. Itu yang saya tertarik tu. Tapi tak ada orang masuk Prusa, tak ada lah. Yang paling popular di Malaysia sekarang ni adalah Quality dan juga Bambulet lah. Ada juga jenama Elego apa semua, tapi yang nampak paling banyak sekali adalah yang Bambulet dan juga Quality lah. Okey. Baik, ini saya pakai sekarang ni, ini saya pakai sekarang. Kalau tuan tanya, yang terkini saya pakai yang ni. Ni saya pakai ni. Ni. Ini saya pakai. Ni. Saya pakai sekarang. Okey, saya pakai ni. Kenapa saya tak beli Bambulet? Itu soalan dia. Okey, pertama, saya nak cerita. Saya nak disclaimer, saya siap. Siapa yang saya cerita ni bukan saya nak bandingkan ni, bukan. Ni berdasarkan saya punya penggunaan. Okey. Masalah saya ni, saya bukan guna sangat kadang-kadang tu. Saya guna bila saya ada nak buat. Kalau tuan-tuan memang setiap hari guna, selalu guna, okey. Tuan-tuan boleh pilih lah. Tak payah ikut saya punya ni. Sebab saya ada masalah, saya dah rugi filament ni. Jadi, bag slinger ni, saya kena ada ni. Tidak, saya nak simpan susah. Material ni. Saya simpan. Jadi, bila kita nak simpan material ni,
Dia kena sebab kita apa kelembapan tu tinggi. Malaysia ni tak ditinggal rendah luar. Walaupun rumah bilik kita tu ada aircon, kalau lama-lama dia rosak, dia dah rapuh. Rugi dah sekilo ni banyak ni. Ni. Ni dah tinggal banyak ni dah. Kalau sekilo sampai sini. Banyak ni. Ha? Jadi sayanglah kalau tak jaga betul. Jadi disebabkan yang tu lah, saya dah rugi 3 gulung lah, hampir 3 kilo saya rugi. Rayak mata juga lah, 1 kilo tu dah RM25 beli tu. Jadi saya cari, jumpa satu brand nama yang dia hasilkan, dia main sekali dengan ni. Dan harga dia bawah RM2,000. RM2,000 lah, RM2,000 lebih betul. Sekarang RM2,000 lebih lah. Okey lah, just nice harga dia. Berbanding dengan jenama lain, dia main yang ni, dia ada juga material ni, tapi dia terdedah, dia terbuka. Kita kena beli pula, kena buat pula casing dia. Jadi, tak best lah, nak kena buat casing pula. Modal lagi kan. Tu. Kenapa saya beli yang ni? Jadi jangan kata saya promosi ni dah. Saya kata kalau tuan-tuan nak beli jenama pun terpulang lah tuan-tuan. Tapi saya cerita berdasarkan saya punya penggunaan. Sebab saya nak simpan ni susah. Saya kena beli pula tong lain, lepas tu beli silika lain pula masuk. Jadi saya mengajar je banyak modal lah. Tuan-tuan tengok saya banyak mesin. Tunjuk dah tu. Saya ada automaker memang ada, kami ada automaker rest 3D bamboo lab saya dah memang ada, dan semua kami simpan material tu. Sebab budak saya guna. Jadi kita akan tinggal, kita tak ada tempat simpan. Jadi kena beli yang ni. Kalau tuan-tuan rumah tuan-tuan ada almari kosong silakan lah. Belilah, tak kisah apa jenama apa. Tapi pada saya penggunaan saya, berdasarkan penggunaan saya memilih jenis sebab apa, dia ada material station. Itu je. Ada tempat simpan material. Itu. Jadi tuan-tuan kalau tuan-tuan macam nak beli printer, pastikan ada benda ni. Senang nak simpan. Kalau tuan-tuan tak nak, tuan-tuan kena buat tong sendiri lah. Beli tong Tupperware yang kedap udara, lepas tu beli silika masuk dalam tu. Untuk jaga material. Tidak sayang tuan-tuan. Benda tu lama-lama dia rosak. Itu. Itu daripada ni lah. Pandangan saya lah. Macam tuan-tuan kadang tuan-tuan beli kasut kan. Ada stiker tu. Inilah stiker je lah. Ataupun tuan-tuan beli dalam Shopee tu, dia dalam tong sak tu serbuk tu boleh guna. Sama juga. Cuma nak kena beli paket dia. Tapi saya beli yang ni lah. Saya nak beli pala. Sebab saya dah rugi 3 kilo. 3 kilo. Saya dah rugi. 3 kilo tu kita boleh buat macam-macam. Itu. Okey. Baik. Itu saya punya pandangan lah. Nak ikut pertama tak ikut tu masing-masing atas tuan-tuan lah. Cuma saya cakap tuan-tuan, ini untuk user macam saya lah. Saya bukan buat engineering apa pun. Saya buat untuk level-level prototype je. Ini. Tapi kalau tuan yang macam saya guna yang automaker tu memang engineering lah. Ini untuk engineering yang memang sudah saya buat. Sebab kami smart manufacturing, kami buat produk ini memang dia guna lah. Jadi kami guna yang ni. Sebab automaker ni boleh pergi sampai material yang carbon fiber boleh buat. Dia memang high temperature punya. Sebab nozzle dia boleh pergi sampai banyak 500 ke 600. Kita tukar nozzle je. Automaker. Cuma harga dia keras sikit lah. Harga dia kat yang baru sekarang kat RM60,000 harga dia. Tapi kalau tuan-tuan ada industri, tuan-tuan daripada industri memang nak buka company yang nak pergi pada engineering punya field, elok ada satu. Tak rugi. Tuan-tuan invest pada mesin ni tak rugi. Tuan-tuan beli mesin lain tak apa, tak ada masalah. Tapi satu, at least kena ada. Kita tak tahu rezeki tuan-tuan dapat job yang high-end punya. Okay. Alright. Okay. Tapi saya guna ni sebab di atas dasar kesilapan saya sebelum ni, saya pilih yang ni. Itu saja. Alright, jadi kita next kita masuk adalah from idea to first print. Ini. Alright. Okay. Sebelum nak pergi lebih jauh, sebelum tuan-tuan nak tekan klik tu, tengok dulu. Okay, dia punya flow dia. Digital manufacturing flow. Ni, 3D printing ni. Ini kita punya secara lebih kurang macam teknikal lah. Apa benda yang boleh tuan-tuan nak langkah ke step 3 pun tak apa, tapi better tuan-tuan kena ada buat dalam step 1 dulu lah. Ni macam belajar, saya mengajar budak-budak saya ya. Pertama tuan-tuan kena pastilah apa masalah yang tuan-tuan nak buat tu kan, nak selesaikan masalah. Kemudian tuan-tuan scale lah sikit, scale atas tu supaya idea yang tuan-tuan ada tu takkan hilang. Dan tak buat silap. Langkah kasar tak apa, tak masalah. Lepas tu 3D model lah. Kalau tuan-tuan mahir dalam 3D model, tak kira lah software pun tuan-tuan boleh guna. Kemudian tuan-tuan convert file 3D model tu ke slicer.
STL file, lepas tu hantar ke slicer dan slicer akan generate G-code dan akan hantar ke machine. Ini flow dia. Machine akan hasilkan produk ni flow dia. Tak apa, jangan risau. Sekali saya elaborate satu-satu. Okey, 3D model. Dia isu sekarang saya dapat tahu daripada tuan-tuan punya orang soal sini tu saya dapat tahu isu yang antara isu yang utama adalah tuan-tuan nak masalah dari segi 3D printing ni adalah 3D model. Mana dapat file 3D model tu? Okey. Selain pada tuan-tuan boleh, dia ada 3 cara. Sekarang ni kat ni 3 cara. Satu cara pertama adalah tuan-tuan buat sendiri lah. Tuan-tuan lakar sendiri, tuan-tuan buat modeling sendiri. Guna software yang ada. Betul setuju. Okey, Cik Kanian. Okey. Tak apa Cik Kanian, nanti kita follow up, kita training nanti. InsyaAllah. Okey. Jadi apa software yang ada, okey, ada yang ada di pasaran, ada yang free, ada yang kena bayar. Banyak kan kena bayar lah. Tapi yang engineering ni dia dah mula buka sikit untuk hobis. Jadi tuan-tuan boleh gunakan account tuan-tuan yang daripada background tuan-tuan yang tuan-tuan ada email EDU, bagi cikgu sekolah apa, kita boleh guna email EDU tu untuk dapatkan penggunaan license. Contohnya daripada software jenama Autodesk lah. Ataupun tuan-tuan boleh guna yang paling sekarang paling selamat, paling free adalah Tinkercad. Tinkercad paling selamat sebab apa? Kalau tuan-tuan guna Tinkercad, saya rasa tak ada masalah untuk tuan-tuan guna buat bisnes. Kalau yang mana buat bisnes lah. Tapi yang guna Autodesk ni, kalau tuan-tuan guna education buat bisnes, kalau kena tangkap, kena bayar taman lah. Turun sikit lah. Yang kedua, tuan-tuan boleh download file tu free dari dalam internet. Dah memang ada lah. Contohnya yang percuma ni paling popular Tinkerverse lah. Tinkerverse yang baru sekali ada Makerworld. Kita yang kreatif punya pun ada. Apa tu paling ini yang ni yang free. Ada juga yang berbayar, memang ada juga lagi tuan-tuan yang mana yang nak menceburkan dalam perniagaan 3D model ni, nak jual CAD data tu boleh lah join group boleh join website ni. Saya bagi contoh lah tuan-tuan lah. Nampak ni contoh. Ini adalah Tinkerverse ni satu website yang memang sangat popular dari dulu. Saya tahu lama dah ni. Dia memang orang upload secara percuma, cuma dia adalah orang letak sebagai jangan duk buat bisnes apa semua, tapi yalah kita kat Malaysia insya-Allah tak kena kacau ni. Jadi ada depa kongsi file-file STL file yang boleh digunakan untuk 3D print. Tuan-tuan boleh carilah, tuan-tuan saya bagi contoh, tuan-tuan nak cari berkedai kucing, cat, tag cat. Tag cat. Banyak. Dia akan keluar pasal kucing je. Ini bagi pecinta kucing lah. Banyak ni. Jadi tak masalah, banyak ni. Memang banyak. Tuan-tuan hanya perlu klik dia. Contoh nak ini. Klik. Download je. Lepas tu file tu kita akan dapat file tu, kita akan pergi kepada mesin. Itu satu contoh lah. Satu contoh. Okey. Ini Tinkerverse. Tinkerverse. Okey. Satu lagi yang saya pernah guna adalah MakerLab. MakerLab ni daripada Bambolab punya ni. Dan dulu nak boleh ni kena beli dia punya slicer. Sekarang memang dah boleh buka semua. Jadi itu peluang lah. Tuan-tuan login, tuan-tuan nak buat apa semua dari sini. Saya bagi contoh kalau tuan-tuan nak buat. Ni lah. Ini saya buat ni. Gambar Tuan Mahathir. Ini saya buat macam mana? Saya masukkan gambar Tuan Mahathir ke dalam ChatGPT, AI saya tukar kepada gambar kartun. Sebab gambar real, kadang-kadang nak tukar 3D payah. Kadang-kadang memang susah. Tidak dapat real. Okey, sekejap lah. Penting nak habis. Okey. Jadi saya masukkan dalam MakerLab ni, dia akan generate ni, betul file tu saya akan masuk dalam slicer lah. Ni screen lah. Itu contoh lah. Contoh saya buat. Sama juga dengan ni pun saya ni kononnya saya lah. Saya buat. Anak saya kata macam Monopoly punya Tutorial punya karakter gitu. Saya tukar gambar saya masuk dalam ChatGPT, saya buat untuk saya minta dia buat dalam bentuk animasi, kemudian saya print lah. Dapat hasil.
Contohlah, itu cara-cara kita satu kelebihannya. Cuma kalau tuan-tuan nak buat macam ni, ini kena cap lah. Tapi ada juga yang free ni, ada juga. Tapi yang ni dalam AI setakat ni tak dapat buat macam ni secantik macam ni lah. Tak dapat buat secantik ni. Tapi kalau pandai pandai kita cap ke Fusion atau Photoshop dia atau SolidWorks ke yang mana tu di cap ini tu, insyaAllah boleh buat ini. Itu apa yang tuan-tuan boleh buat lah. Kemudian kita ada juga yang AI ni. AI ni sekali baru dan dia kalau tuan-tuan mula-mula tuan-tuan guna, dia bagi apa kredit untuk cuma guna. Okay. Kemudian dia bagi had dia lah, mesti tetap kena bayar. Tengok kredit tu pula tak banyak, 100 ya. Jadi dia akan potong bukan sikit-sikit, dia potong banyak berdasarkan model yang kita buat tu. Lagi complicated generate, lagi banyak lah dia potong kredit tu. Jadi apa-apa pun, inilah 3 kaedah sekarang yang ada sekarang ni untuk tuan-tuan dapatkan 3D model. Saya dulu mula-mula memang saya mulakan dengan Tinkerverse dululah. Lepas tu kita pelan-pelan belajar CAD apa semua tu. Lepas tu okey lah. Pelan-pelan lah insyaAllah boleh. Jadi apa-apa pun tiga-tiga ni tetap dia akan pergi kepada slicer. Tiga-tiga ni dia mesti hasilkan file STL. Jadi tuan-tuan kena convert dia STL file. STL file ni apa format yang slicer ni terima. Dia tukar pada mesh lah. Mesh punya file. Dia slicer. Okay, slicer ni apa tuan-tuan? Okay, slicer ni apa? Slicer ni, mesin kita ni dia nak faham apa yang kita nak, dia kena ada satu bahasa. Bahasa yang dia guna ni adalah G-code ni. G-code ni. Jadi nak hasilkan G-code ni, dia gunakan software slicer je lah. Kalau tuan-tuan yang daripada bidang macam saya ni, dia macam kita guna CAD-CAM lah. Ni CAD-CAM ni. Di printer ni ada satu CAD-CAM lah. Atau CAD-CAM ni. CNC lah. CAD-CAM lah. CNC. Ni satu CNC lah. Dia pakai G-code. Okay. Dalam slicer ni apa yang kriteria kita buat adalah pertama kita kena boleh setting layer height. Lepas tu infill. Infill ni apa? Yang isi padu dalam tu. Apa yang dalam badan tu. Kemudian support dia. Support ni apa? Sekali saya tunjuk. Speed, temperature dan material ni benda-benda yang setting dia. Dan slicer pula bergantung pada 3D printer yang kita beli tu. Contoh macam saya dah pakai Cality, saya dah pakai Bambu Lab, saya dah pakai Ultimaker, apa semua ni memang kan saya banyak saya tunjuk tuan-tuan. Okey, ni contoh satu. Ini yang dipakai oleh Ultimaker. Jadi di sinilah kita set material. Di sinilah slicer dia, ni kita set. Kita nak macam mana nak hasil kerja tu draft saja ke ataupun untuk engineering ke, untuk cantik sikit ke, ataupun kita nak pakai balance pun boleh. Ini nak tengok kekuatan dia. Ini yang mudah dalam yang di default setting dalam jenama ni lah, jenama pula lah. Dan bukan saja Ultimaker, dia juga banyak boleh guna untuk printer lain boleh. Dia banyak kita beli app printer, dia banyak. Nah ni buat ni lah. Banyak printer ni. Kita boleh ni. Selain daripada Ultimaker banyak jenama ni. Memang kita kat Malaysia ni tahu Clarity, kita tahu Bambu Lab ada banyak lagi tuan-tuan. Tu banyak. Sangat banyak. Jadi boleh pakai boleh guna slicer yang sama. Okey, banyak tu. Tu harga dia mahal. Tapi slicer ni cuma ya free download ya. Okey. Jadi dia akan slicer dia akan masuk dalam dia punya kategori dia strength. Dalam strength ni kekuatan dia apa? Dia ada infill. Infill ni apa? Isi padu dalam tu lah. Isi padu dalam bahan kita tu. Contoh ya. Dalam ni, contoh dalam ni kan ni. Yang dalam ni. Kalau tuan-tuan tengok, dia macam transparent, nampak belang-belang kan. Dalam tu kan. Dia bukannya solid kan. Dia ada rongga-rongga. Nampak? Dia ada macam rongga-rongga tu. Ada line-line tu kan. Itu adalah rongga-rongga. Saya tak penuh. Saya set 10% je. Saya tak 100%. Dia punya rongga tu.
Ya, tak nampak kot. Ya. Tak nampak lah saya. Ya. Ha, tunggu. Okey. Saya tu, okay, nampak? Tu. Nampak tak ada belang-belang kan? Ada garisan-garisan tu kan? Itu ada garisan infill yang dalam ni, dalam ni. Dalam ni bukan solid lah, bukan solid. Dia ada kita berapa persen kan? Sebab nak bayar ringan. Sebab ni bukan yang nak gunakan kekuatan tu pun. Ha? Kata tak apa lah ni, ni apa? Saya tujuan dia ni yang dalam ni. Dalam ni. Memang tak nampak sebab saya belakang, depan, belakang. Ini, infill dalam ni. Dia bukan solid tau, dia dalam ni kosong. Ada nombor kosong, infill lah. Saya tap 10% je. Berarti memang blur sebab saya tunjuk yang belakang ni depan. Di belakang tu dapat blur. Ha? Okey. Serta UV dalam tu lah. Tak nampak kat tu. Saya tunjuk yang nampak tak? Tu yang tu nampak line-line tu kan? Line-line tu. Memang blur sebab blur ni belakang ni depan. Ha. Ni belakang. Dia dalam ni. Bukan ni solid ni. Ni bersama bukan solid ni. Nampak ni. Nampak kot ni. Ni patung nampak tu. Yang dalam tu. Line-line tu kan? Line-line tu. Bukan solid ni. Dia bukan solid ni. Yang tu kosong ni. Sebab kita nak ringankan dia. Increase strength support addition. Kemudian main bullet pula macam ni. Ni. Macam ni. Dia sama juga, cuma nama dia lain. Tapi dia akan guna benda sama, cuma dia nampak dia banyak. Dia banyak ni. Banyak ni. Macam Kura ni nampak simple. Tapi sebenarnya banyak kita boleh pilih. Nampak tu? Banyak tu. Cuma untuk recommendation penggunaan user biasa sebab yang ni dia dah set dah. Jadi senang dia dah set semua dah. Kita fokus tang sini saja. Yang lain semua dia dah auto. Dia dah auto calibrate untuk kita dah. Jadi Bamboo Lab dan juga Creality dia gunakan Oka punya ni. Banyaklah feature dia, banyak dia kita boleh tune ni, nak fine tune apa semua ni. Mendapat software ni kalau tuan-tuan pertama tuan-tuan boleh download cuma. Download cuma dalam website jenama ni lah. Kalau tuan beli printer nanti pun dia akan bagi software yang sama-sama aja. Benda ni free. Selesa dia percuma. Selesa dia percuma. Okey, saya bagi contoh. Ni saya print untuk Creality lah. Dan tuan-tuan tengok sini. Dalam Creality ni pun dah ada dia punya barang-barang kita boleh download. Tak ada masalah. Contoh lah. Katalah saya ambil education stationery. Contoh. Contoh. Katalah tuan-tuan nak ni. Dia ada buku Pokemon. Ni. Jadi download je. Download je. Itu dia buka. Tu. Saya tukar nama printer ni. Spark. Ini print multicolor lah. Kalau tuan-tuan beli printer yang multicolor macam saya, boleh print banyak color macam ni lah. Gitu. Tu je direct. Ni satu software yang datang sekali dengan mesin. Dia siap, senang. Tak payah cari dalam website lain lah. Dia memang dia dah ready dalam slicer dia. Jika bisa brand King Rune. Dia nama dia. 3 printer ke ni? Tuan? Tuan Haizan. Nama 3 printer. Kalau dalam tu, saya cubalah. Saya
Oh, dalam ni. Ha, Induk dari pokok ni. potong. T. Oh, sorry. Ada ni. Ha. Nampak tuan? Kalau tuan-tuan boleh download Quora lah. Ada juga saya tengok dalam ni ada tak? Dalam ni. Tapi dia pakai Twitter. Dia pakai. Okey, kalau tengok ni kena ni lah, kena set dekat machine lah. Kena select lah. Kita tak apa dah tuan-tuan. Okey, boleh cubalah nanti. Apa Tuan Haizan lah. InsyaAllah. Okey. Baik, itu contoh-contoh slicer yang ada lah. Ni Bembolek punya. Sama juga, dia pun sama juga, sama ya. Sekarang kebanyakan mesin baru sekarang ni yang ada versi memang dia dah come with dengan apa dia punya library dia. Library dia. Tu seronok sikit lah, senang bagi kita. Alright. Itu. Jadi apa okey. Yang ni yang penting lah untuk tuan-tuan ambil tahu ada slicer tak apa ini nanti kalau tuan beli apa yang orang yang akan tu akan ajar lah insyaAllah. Alright. Baik. Kita masuk fasa nak demo. Demo. Seperti mana saya kata tadi, apa proses yang sama kita buat. Macam nak connect laptop ke 3D printer. Okey, tak apa saya cerita. Okey. Okey. Baik. Baik, sebelum nak tekan apa-apa tuan-tuan, macam saya kata tadi, tuan-tuan kena tahulah apa sedikit ilmu tentang saya panggil DFAM lah, Design for Additive Manufacturing. Itu fundamental dia lah. Okey, kenapa kita kena tengok orientation dia? Sebab apa? Bila tuan-tuan ingat tadi cerita yang setiap printer ni kita buat layer by layer kan. Jadi position kita letak tu pun pastikan supaya bila beban tu tak kena dia tak terpatah. Itu. Kemudian dia punya layer height. Setiap nak bagi nampak cantik tu ketebalan layer tu macam mana kena set. Lepas tu infill dalam tu. Perlu banyak ke perlu sikit sebab tuan-tuan kena ingat lagi cantik lagi lambat siap. Tengok tuan-tuan punya penggunaan lah. Kemudian support. Semua yang overhang dia kena support. Tengok angle dia. Saya beri contoh yang ni. Saya dah print ni. Ni. Ni dia kira tergantung ni dia support ni. Ini kita buka. Sebab dia overhang. Dia kena support. Ini tuan-tuan kena ingat kalau benda yang tertinggi kena ada overhang. Kena ada support ni. Kemudian oleh kerana saya buat ni dia layer by layer ni. Jadi kalau beban kena sini, kalau beban tu taruh sini dia akan senang patah. Ni, tak kuat ni. Tu yang penting orientation tu. Ini nak demo lah tuan-tuan. Okey. Alright. Okey. Saya punya ni saya set guna USB ya. Saya pakai USB ya. Kita pakai online. Okey. Jadi kita buat satu contoh. Saya buat contoh. Saya pakai utility ni. Saya tak nak pakai Filmora ni sebab lagi kalau print itu lambat siap lah. Kita ambil satu contoh. Mana dia? Kucing kan. Nah, semua orang suka kucing kan. Cari yang tak lambat siap. Cari yang sudi. Vietnam. Mana tadi? Kau buat je dah. Kupon kasih. Kecil.
Ni. Ni senang. Jadi dah ambil ni, dia tulis sekejap ni berapa jam. 3 jam sebab 4 ni. Nanti kita boleh edit tak apa, kita ambil dulu. Open. Kita download. Okey, ni tukar dulu printer. Saya pakai printer Spark. Okey. Ni saya buang lah. Yang lain saya tak mau. Okey, saya buang. Display. Okey. Okey ni. Okey. Sign lah. Okey, sekarang kita kecilkan dia sebab besar sangat daripada table tu. Saya turunkan daripada 50%. Okey. Right. Kemudian saya try slice dulu. Slice. Okey. Yang ni tak payah support sebab kita flat. Senang tu saya ambil ni. 43 minit. Kalau rasa panjang, lama, kita kurangkan lagi. Ya. Kita kurangkan. Pergi pada prepare balik. Kita kurangkan balik. Kita kurangkan lagi. Jangan risau. Untuk demo kan tuan-tuan. Nanti tuan-tuan beli, tuan-tuan buat. Syok sikit lah. 5 jam tak apa. Jadi tu, sebab kita 2 jam lah. Okey. Slice. Yang ni 17 minit. Okey. Just nice. 17 minit. Okey. Baik. Okey. Yang ni pula tuan-tuan. Okay, nampak saya kot? Nampak tak? Saya connect mesin ni dengan printer saya. Dengan komputer saya pakai USB. Saya tak online. Dia boleh online, saya tak buat online. Sebab saya punya wifi saya ada firewall. Susah sikit. Ada setting. Tapi saya tak sampai lah saya tak buat. Saya pakai pendrive. Dah selesa dengan pendrive, saya pakai pendrive. Jadi tak ada masalah. Jadi tuan-tuan pakai pendrive. Okey. Boleh pakai wifi. Boleh pakai wifi. Tak ada masalah. Cuma saya tak setting lah. Sebab saya punya tempat ni kami ada firewall. Firewall tu nak kena minta screen dan payah sikit. Okey. Kemudian saya dah selesa pakai pendrive. Saya pakai pendrive. Alright. Okay, kita dah slice. Dia dah bagi maklumat kita. Dia bagi maklumat kat kita ni apa? Kat sini decode preview. 17 minit. Berapa banyak pakai? 6 gram saja. Nak buat kuci tu 6 gram je. Cost 18 sen. Cost. Kali 3, kali 4, kali 5 terpulang. Nanti tuan-tuan mega kan. Okey. Kemudian kita hantar kepada pendrive lah. Export all save file lah. Jadi saya dah masuk dalam saya punya ni. Searching 15 minit. Save. Okey. Dia akan terus ni lah. Kemudian saya eject lah. Eject. Sekejap. Okey. Jadi masuk kat sini. Ni. Okey. Nak setting pun senang. Tengah ni, kita tekan USB. Okey. Kita tekan ni, kita tekan ni. Kemudian, print ni. Next. Kalau ada special color tu nak, pulang lah. Katalah saya nak color merah. Merah. Okay. Saya print. Baik, tu je. Tunggu lah. Tunggu dia. Dia bunyi sikit lah. Ni bunyi. Printer ni dia bunyi. Asal. Kita nampak. Tu. Dia turun. Okey. Cuma. Buat. Maaf. Ada. Okey. Okey. Tembak. Sekarang ni apa mesin ni sekarang ni tengah dia dah calibrate dah. Ni auto calibrate berbanding dengan ender lama saya tu tak boleh buat macam ni. Jadi kena buat sendiri satu-satu pelan-pelan lambat sikit lah. Tu dia
Tapi kalau tuan-tuan yang mana daripada background Ender ni, saya jamin tuan-tuan dah expert. Sebab saya jumpa kawan saya tu memang sampai sekarang dia pakai Ender lagi. Saya orang baru ni saya pakai yang baru-baru ni lah. Sebab semua bagi auto lah. Ha? Jadi tuan-tuan, yang bertanya tadi, memang saya guna saya guna USB lah untuk connect daripada mesin ke PC saya. Okey, ada isu pun. Okey lah. Ada soalan nak tanya apa? Boleh tanya sementara kita tunggu dia start print. Kalau ada soalan boleh tanya lah. Tadi tak expand dengan tu, expand dengan view. Ni. Kalau ni, kita nampak expand. Tadi tak boleh beli. Okey, itu ada soalan boleh tanya sementara saya tak apa. Saya tengok ni je, kita sambung dulu. Jadi tuan-tuan tengok tu sekarang ni dia tengah pastikan material tu masuk, kita hantar situ. Nah, ni tuan-tuan, bukan saya nak kata 3D printer tak hasilkan sisa pun ada juga buat tu. Bila kita main dengan printer yang multicolor, dia akan masuk, dia akan buang yang lama, dia akan bagi yang baru, jadi dia akan buang yang sisa tu lah. Biasalah. Kalau tuan-tuan tak mau jadi macam ni, tuan-tuan kena beli yang Snapmaker UI yang baru tu. Tapi mahal sikit lah kau dah. Kalau tuan-tuan ada model boleh lah. Kalau tuan-tuan nak beginner, ini pun okey, it's okay. Jadi tak apa, tak ada hal. Dia ambil masa sikit lah, dia akan calibrate apa semua tu. Ya? Ni panas tu lah, panas. Panas, jaga lah. Tapi tak ada meletup sangat, tapi panas lah. Yang panas betul tu kat tu. Sebab dia apa boleh cecah sampai 200. Ini puluh-puluh je. Ini rutin, mana saya rasa mana-mana mesin pun dia akan mula dengan macam ni lah. Yang baru sekarang ni. Dia akan setting, dia akan calibrate, dia akan detect table, dia akan test lagi, dia akan test. Dia akan test sikit. Okey tak okey. Kalau okey, okey tak okey, kita kena ni balik lah. Ada isu lah. Okay. Boleh print boleh print multicolor tak untuk satu barang tu? Kita kena multicolor. Okey, yang ni boleh sebab tapi saya nak untuk demo kita hari ni saya print yang single color lah. Bukan tak nak buat multicolor. Kadang-kadang dia makan masa. Boleh ke? Ni ha. Ini multicolor printing kan? Ini multicolor ni kuning, merah, biru. Ini multicolor ni lah. Kita print. Tu yang hasil banyak tu. Ni baru siap ni. Siap. Ha? Cuma tuan-tuan kena ingat lah kalau tuan-tuan nak print macam ni lah ni. Ini apa sebenarnya apa tak banyak color sebab apa dia yang ni boleh masuk 4 color je. Saya terpaksa print color putih macam ni. Ha, ni. Dekat. Macam ni kan. Okey. Saya print color putih, biru, merah dia. Sebab yang ni tak ada kali, saya tak ada stok. Purple tak ada stok, tapi ni pun 3 ke 4 color je. Jadi saya pakai pen lah, apa Sharpie ataupun acrylic pen lah untuk color lah. Boleh lah. Tapi kalau mati color, kalau 4 color tak ada masalah. Sementara maaf. Sementara kita tunggu tu, kita sambung sikit lagi. Sambung sikit lagi kita punya ni. Okey. Baik. Sekarang kita tengok pula apa ni yang
Kemudian cuba apa perkasakan kan. Jadi repeating untuk STEM lah. STEM. Tuan-tuan yang saya daripada background pendidikan apa semua STEM memang sangat bagus lah kalau guna ni. Jadi sebab budak zaman sekarang tuan-tuan bukan dia tak boleh belajar cara zaman kita dulu, sebab zaman sekarang ni dia lebih pada visual. Zaman sekarang ni banyak lebih pada visual. Jadi dia perlu ada benda tu fizikal. Saya sendiri pun terpaksa print ni produk-produk ni minta budak buat ni hal ni. Kecil sampel tu. Terpaksa minta macam ni, saya tunjukkan mesin pada budak, faham? Saya suruh budak buat. Nanti, macam ni. Dia macam ni. Jadi, kita boleh buat yang mana ni, benda ni. Nanti penting lah. Budak. Ya, sudah kan? Sudah kan? Di sini kita ada subjek, kita ada ajar subjek active manufacturing kan, jadi budak kena buat. Setiap seorang dia kena buat. Dia tak ada projek kumpulan, ni projek individu. Okey, jadi lepas tu saya kata dengan kaedah ni dia budak lagi sebab budak zaman sekarang dia lebih pada visual. Dia dapat bantu student anak-anak kita ni lagi faham proses tak kira tetap dia masuk belajar sains ke apa kimia ke apa, benda-benda tu dia akan nampak lagi jelas lah. Lepas tu teknologi macam saya ajar budak tentang kita tunjuk, saya bagi contoh dekat pada cikgu otomotif. Pergerakan piston lah otomotif kan. Ini manfaat dalam PDP lah, mengajar. Kat sini ada program otomotif, jadi saya buat satu untuk cikgu otomotif lah. Jadi boleh tunjuk lah pergerakan piston apa semua. Lepas dia tu. Okay. Saya lagi masa dia tu lah. Barang lepas sprint tu tahan panas tak? Okey, ini saya kata tadi tuan. Penonton yang bertanya, barang yang tak luar matahari kena pilih. Macam pilih A, pilih yang biasa memang tak tahan panas. Lepas tu kita cadangkan pakai PETG. Ada juga orang pakai ABS. Tapi ABS ni dia tak bagus, dia chemical bahaya. Dia punya gas tu bahaya untuk pernafasan kita. Bagus. Jadi kita cadangkan pakai PETG ataupun kalau nak yang tahan lasak betul-betul ASA lah. Tapi PETG pun okey lah. Tapi PETG yang ada CF, convertible. Kalau PLA saja memang dia akan lama-lama dia akan buat dia PLA ni dia tak tahan panas. Dia lembut ni. Okey. Jadi banyak projek STEM kita boleh buat. Banyak sekali lah dalam PDP ya. Sebab dia akan dengan kaedah kita elemen masukkan dalam ni kita generate dia punya creativity, critical thinking, problem solving, design thinking, collaboration, design thinking, rapid prototyping dan juga AI punya literacy lah. Kalau tuan-tuan bayangkan sekarang ni bila tuan-tuan invest pada AI yang televisi yang seterusnya tadi tu, anak kita yang dia lukis kamak-kamak. Kadang-kadang kita tengok kat dia lukis ni, kita nak realkan dia pun boleh. Kita hantar dalam AI tu juga. Okey. Jadi ilmu ni sekarang ni dah banyak daripada di saja. Saya rasa di sekolah pun dah mula ajak dan dipahamkan ada sekolah yang dah ada televisi, ada yang tak ada. Tapi macam sekolah di Manjung, sekolah di Sri Manjung ni banyak dah ada datang ke IKM untuk perkasakan STEM kerana untuk televisi lah. Selain daripada tu kami di Tibet Mara memang kami ajar televisi ni. Ya, kita ada buat khusus. Nanti saya contoh lah tu tentu kita. Jadi di universiti pun ada, macam saya belajar buat degree tahun 2004
Saya dah buat degree, jadi saya dah petas kajian saya adalah kajian tentang automation untuk additive manufacturing lah. Okey, dah. Dia dah start print dah. Okey tu, dia dah start first layer lah. Gitu. Jadi kalau tuan-tuan nak tinggal, pastikan first layer ni okey dulu. Boleh tinggal. Tak jadi jangan tinggal. Ada tempat lain. Ni. Daripada ni dia akan jadi macam ni, insya-Allah. Ni saya dah print pagi tadi. Betul saya ambil ni sebab saya dah test. Saya dah test dia punya masa pun tak lama sangat. Terus lah. Ni masa ni saya print 23 minit, ni 17 minit, ni sebab kecil sikit pada ni. Dan dia pun infi dalam ni baru 15% lah, tak banyak. Pun masih kuat. Cuma macam meja saya gegar sikit lah. Meja ni, meja banquet ni tak tahan kegaran. Sebab dia memang masih kegaran. Mengenai elektrik pun, kalau setakat ni pada saya tak ideal sebab saya pernah print kat rumah. Saya pun tak pakai aircon kat rumah, jadi tak ada bahan mana pun. Sebab kita punya PLA ni dia tak pakai pemanas yang tinggi, berbanding dengan yang kalau kita pakai yang guna haba yang tinggi ni cakap ni tak kena lah, okey dah, just nice lah. Tak teruk sangat lah. Tapi kalau tuan-tuan buat bisnes, balik modal kan, tak salah. Balik modal. Alright. Kita continue sikit lagi. Pada perempat lah. Perempat lah. Okay. Alright. Jadi, okay, apa yang kalau nak buat barang logam, macam mana? Okay. Kita ada metal pun ada. Jadi kita biasanya ada company yang gunakan metal. Contoh partner kami, syarikat generator dia guna metal powder lah. Kita buat metal punya part. Banyak memang ada, tak salah. Okey. Jadi, macam mana yang saya cerita tadi, kejayaan atau career path dalam kerja ni memang luas. Ada dalam aerospace, medical, sebab benda ni dah payment. Medical, automotive, manufacturing apa semua. Dan saya masa kami nak bangunkan kami punya program pengajian, kami memang dah study, memang keperluan untuk masa depan memang ada lah. Di manufacturing, sebab dia tunjuk dalam golongan generasi 4.0 ni. Jadi antara peluang kerjaya yang dia ada adalah dari segi ni, adalah tech designer, product designer, manufacturing engineer, AM specialist, early engineer ini yang memang terlibat yang direct apa. Tapi selain itu tuan-tuan boleh juga yang mana yang tak nak kerja dengan industri boleh buat bisnes boleh buat bisnes, custom printing, online business, product development, training workshop, creative, dan kami dia akan daripada menghasilkan graduan kompeten dalam kemahiran ni. Kami juga lahirkan usahawan. Dua kerja malam dia memang akan cenderung kepada usahawan. Jadi dia pakai belajar lah. Tapi yang paling confident kami menyatakan kenapa peluang tu adalah apabila additive manufacturing termasuk dalam dasar industri Malaysia, di mana National Industry Master Plan 2030 negara memang memasukkan additive manufacturing dalam dia punya dasar penyertaan. Jadi sangat memang mana future tu ada lah. Kalau tuan-tuan ada anak yang nak cuba lebih dalam, memang ada. Memang ada. Cuma nak cari tempat pengajian saja. Okay. Itu peluang yang ada dalam yang kerajaan rancang untuk Malaysia. Jadi ada potensi. Bila ada dalam dasar, memang Allah ada. Lepas tu kerajaan lancarkan debate 2.0 kan untuk develop laikan tenaga pakar di Malaysia.
Okey, jadi antara yang ni sekiranya ni sikit tambahan selain pada apa yang freelancer ni, apa yang dia boleh partner dengan dia. Macam kami di sini program diploma smart military kita ada selain pada hanya ada additive manufacturing, kita ada juga apa bidang-bidang yang akan relate dengan di atas pair. Ini additive seperti AI, kita gunakan AI untuk robotic design, robotik kita buat barang-barang dia. Kita tengok bagaimana apa kita boleh monitor. Jadi monitor dengan apa kita tengok dekat handset lah. Kita tempat ini boleh handset apa jenama sekarang, jenama feature sekarang kita boleh monitor dalam handset. Itu yang IoT tu. Kemudian kita boleh juga kolaborasi dengan AR dengan VR. Kita buat tapi kita daripada AR lah ke VR. VR ni dia sudah cepat dah. Dan smart manufacturing kita boleh di Unimap Pay. Ada sistem smart manufacturing untuk penyidik. Dan of course lah bioprinting memang dah ada lah. Dah start dah bioprinting di mana boleh print makanan. Dah ada lah dalam kajian. Kajian patur. Bila dah kajian patur tu ada, namanya dah sampai lah. Dan space manufacturing lah. Di mana difahamkan NASA dah mula develop diminta untuk diletakkan dalam shuttle angkasa tu. Jadi angkasawan nak ada spare part dia boleh print sendiri di sana. Kajian sekarang. Jadi peluang tu banyak. Okay, masa depan tidak kita tuan-tuan. Jadi kita dengan ID. Dan hari ini adalah anda boleh belajar bagaimana untuk bermula. Okay, kita sampai penghujung kan. Kita sampai penghujung semua kami tak siap lagi. Tapi tak apalah. Jadi kita akan buat satu sesi untuk soal jawab. Jadi saya rasa sepanjang daripada tadi pukul 2 siang. Dan sekarang saya dah cover lah. Apa yang tuan-tuan usulkan dalam orang yang tuan-tuan isi tu, saya cuba rangkumkan, saya cuba sampaikan tuan-tuan. Saya harap saya dapat memenuhi jawapan ataupun soalan tuan-tuan lah. Jadi untuk setakat ni apa yang ini lah yang saya kata ni adalah separuh daripada topik belajar saya belajar. Ini belajar ni buat benda betul dia akan masuk yang level 2 lah. Dia bagi accommodation. Okay. Jadi depan ni ada sikit tuan-tuan mulakan perjalanan tuan-tuan lah. Kalau siapa yang baru nak yang ada mesin, boleh try guna mesin dia sekarang. Depan ni betul ni. Kalau yang tak beli tak ada, boleh beli lah. Beli ni, kalau kita boleh, kalau perlukan khidmat nasihat, boleh tak nak kita boleh contoh. Okay. Saya nak buat satu challenge tuan-tuan ni. Kalau tengok tuan-tuan dalam masa 30 ni tuan-tuan boleh print tak? Boleh print tak hasilkan model ke 3D ke ataupun tuan-tuan dapat 3D antara saya print ke macam mana? Tak salah kita boleh buat. Okey, jadi setiap projek yang tuan-tuan buat lagi ni kalau boleh share lah dalam grup kita tu. Saya tengoklah apa perkembangan tuan-tuan. Atau tuan-tuan ada soalan boleh tanya, insya-Allah. Saya akan cuba jawab lah daripada saya mampu lah. Nak kata saya ni tak kira sangat pun. Saya boleh lah. Kita tolong dia. Sebab kita kena ramai kawan, kita kena kawan. Kita buat lah. Okay. Baik. Tentang soalan yang tanya tadi, apa mengenai khusus jangka pendek. Okey, kami sebelum tu saya nak contoh sikit tentang apa yang ada di kami di Tibet Malam Lembu ni. Jadi kami ada makerspace. Di mana kami ada makerspace. Jadi tuan-tuan yang perlukan perkhidmatan kami kan dapat dari bidang tuan-tuan yang daripada industri, sekolah ke atau universiti, IPT ataupun tuan-tuan baru nak buka company yang perlukan servis kami ada lah. Kami boleh kita buat kolaborasi ya. Coba dari design ataupun daripada manufacturing kita buat. Sebab kita ada banyak. InsyaAllah. Sebab kita education ni memang kita boleh kolaborasi dengan dan digalakkan kolaborasi dengan industri dengan komuniti ya. Baik, yang tanya tentang short course, ni short course yang kita offer. Yang kita offer di 2 tingkat.
Jadi kita ini full page kan, full package. Dia editing manufacturing kan, tapi kebiasaannya kita akan buat kita design, kemudian kita akan buat 3D printing. Itu dulu. Itu tahap satu lah kita buat roti. Jadi ataupun tahap dua. Kita design saja tahap satu, kalau design kita design dengan design predictive ni tahap dua. Yang reverse engineering dan juga automation ni ada tahap 3 dan 4. Ini biasa kita buat. Jadi memang kita ada offer, cuma peserta lah kita kena, kalau ada peserta yang berminat, boleh hubungi kita akan jalankan sesuatu yang lah. Okay. Lagi mana? Dekat ni, okay. Lagi 2 minit. Kita tengok balik kita punya presenting, okay. Dia kata lagi 2 minit. Okey, jika tuan-tuan ada soalan boleh tanya, saya akan cuba jawab insya-Allah. Ada soalan boleh tanya. Ada copyright, okey. Okey. Memang ada copyright. Semua yang free tu semua ada copyright. Jadi ada copyright. Jadi hati-hati lah kalau tuan-tuan ambil tu itu jangan, sebab kadang-kadang kalau baca kat Malaysia ni setakat ni tak boleh dengar lagi lah. Tapi biasanya kalau tuan-tuan jual melalui online tu risiko country tu ada lah. Kalau buat pergi pasar malam ke buka booth ke jangan kena. Ni bukan saya nak ajak tapi kat cerita. Kena tu saman dahsyat kan. Okey, okey ada apa tak? Okey. Untuk PLA ni tak bau macam ni. Dia tak bau. Yang bau ni biasanya ABS lah. Dibuang ni. Okey, saya akan nanti saya akan share dalam group lah. Saya akan share nanti, saya akan buat. Saya extract video ni saya akan buat dalam ni nanti foto vlog nanti dia. Kena edit semua video saya batuk bangun. So, hasilkan produk yang baik, anggaran suhu dan speed. Ya, betul. So, speed, tapi speed ni macam saya buat ni, saya dah, dia default speed dah. Default dah. Suhu pun memang default. Yang kita ubah tu adalah spin dan juga wall dia, inner wall. Tapi stok yang saya ni yang macam saya ambil daripada file yang tadi free tu biasanya dia dah setting siap lah. Saya percaya kan. Sebab dia kebanyakan yang mana yang ambil daripada contoh saya ambil daripada apa? Saya punya pelak ni. Saya ambil daripada contoh plating kan. Saya ambil ni. InsyaAllah yang mana mereka upload ni memang mereka dah test lah. Okey. Dah okey ni. Setakat ni saya ambil daripada dia punya cloud ni dia punya saya letak ni. Tak pernah lagi tak jadi. Tapi kalau saya ambil macam yang tadi Tinkerburst apa semua tu memang ada risiko tak jadi lah. Okay. Tengok, minit lagi. Okey, dengan dia putih pun. Saya dia bunyi, dia release. Nanti dia potong. Okey. Okey, tunggu dia ni, duduk bunyi. Masih lagi printing, walaupun dia mati tapi masih lagi printing. Dia dalam posisi printing. Dia pen tu masih bunyi, dia dah setukan dia. Pen tu, nozzle. Tu. Mesin ni dia bunyi, macam mesin basuh rumah kita. Dia bunyi. Mesin basuh. Okey, jadi kalau tengok tak. Nanti kita pandai buat. Kalau pandai sangat jangan ambil sebab takut dia melenting. Dia bengkok. Ini paling ni lah. Betul lah. Ini yang dia test ni. Jadi dia beri sejuk sikit lah tuan.
Okay tu. Okey. Ni ya. Ni lah hasil kerja dia. Okey. Tuan, kalau satu model tu ada 3 warna filamen, filter. Ya, betul. Dia akan tukar auto. Tu dia makan masa tu. Dia akan auto tukar. Jadi, dia akan jadi begini lah. Puk ni. Ini hasil daripada bila setiap kali dia tukar color, dia akan keluarkan yang last dia guna tu. Dia akan ganti yang baru. Dia akan buat tu banyak ni. Yang ni nak buat apa tuan-tuan ni? Tapi kalau siapa yang ada tempat beli produk ni. Okey, ni. Jadi biasanya kalau macam ni dia okey. Setengah tu kata tajam ni, hati-hati kan. Dia jadi saya beli BT Diver ni. Boleh saya pakai mana yang ni, tapi saya pakai Diver ni. Ini antara tu yang tuan-tuan kena ada lah kalau tuan-tuan dibikin. Untuk buang bucu tajam ni. Oh, dia tak tajam. Ya, tajam ni. Ya. Ini yang baru kita print. Yang ni yang tadi kita print. Okay, yang ni atas yang kita tengok. Yang ni atas tu. Kalau tengok sini. Ini bawah plate tu. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat finishing macam plate ni. Dua kali lah. Okay. Banyak sangat. Model tu berapa lama siap? Ini saya print. Yang ni. Saya print yang ni. Masa tu saya print. Sebab yang ni saya bagi tebal sikit sebab saya dapat elok ni. Sebab saya print ni bukan yang pertama kali lah. Tuan-tuan jangan expect saya print terus jadi tak. Ni yang ketiga. Isu dia apa? Patah. Patah sini. Jadi ni yang model yang ketiga. Pun patah juga tapi tak teruk macam sebelum ni. Saya pasal tingkat kat infill. Bila tingkat kat infill dia berat, dia lambat siap. Yang ni saja 19 jam. 19 jam. Yang ni pun sama 19 jam. Okey. Macam ni. Ni 19 jam. Yang ni kecil sikit. 16 jam. Tu kalau tuan-tuan bila dah seronok kan. Dia mula dia buat macam ni. Yang ni macam. Ni 2 hari. 2 hari. Tapi oleh kerana kita kekangan size mesin. Kepala saya tak lepas lah. Kepala anak boleh lah. Ya betul. Dia infill apa semua tu kena main peranan lah. Ya berita dalam stok. Ya dia sebenarnya betul tak stok. Stok bila apa filamen habis tukar. Ni helmet yang kita buat memang ni. Boleh ni. Yang ni bukan, visor ni bukan tapi total semua kita tripin lah. Ni bila ni dah start seronok. Kalau cut yang ni cut off. Cut off ni mesin ni dia ada kadang-kadang dia yang macam ni tak ada tapi setengah mesin dia akan sambung balik. Dia akan sambung balik tu ada. Okey. Ni tadi tuan. Jadi setengah dia dah jual dah macam ni. Ini tung dia. Ni. Senang. Tuan-tuan boleh beli kat DIY satu tu tapi dia nak cari tu tapi beli ni siap. Yang paling penting ni yang ni. Ni. Ni besi ni. Yang ni. Ini. Yang ni yang nak untuk makluman tuan-tuan apa mana-mana printer dia akan ada isu yang sama apa dalam material tu sangkut dekat nozzle tu dalam heater tu. Jadi nak kena buang tu kena apa ada 2-3 cara tapi kadang-kadang cara yang ditunjukkan tu tak jadi. Kita kena masukkan besi dalam tu. Cuci tu dia kena pakai besi lembut ni. Tengok ni. Dia pergi spring tu. Dia dah halus tu. Dia jarum. Halus lagi boleh jarum dalam besi tu. Jadi kalau guna cara tu baru boleh cuci dalam tu sebab
Yang dalam tu yang program tu. Dalam nozzle tu. Jangan aja. Jangan keluar kan. Dekat kat tengah jangan keluar. Okey. Ni cuci nozzle tu. Nozzle. Semua ni boleh beli. Tonton boleh beli satu kat DIY. Tapi satu tu terus sikit. Ini payah cari. Tonton kalau jumpa ni kat DIY beritahu saya. Okey. Kos limited memang ditibak lah. Ya, betul. Betul. Setakat ni saya jumpa di TV Malam Lumuk je. Mungkin di agensi lain ada, tapi di Beg Mara, kami yang menawarkan. Ni jarum ni. Halus ni. Lebih halus ni. Jarum macam jarum aku panca ni. Tuan boleh modify material lain. Maksudnya, seramik. Okey, seramik. Mesin tu Seramik handle black. Handle Kalau jumpa ni beritahu saya. Yang ni lah paling penting, paling payah cari. Semua kena beli online, kadang-kadang tak ada pun stok. Okey, ada soalan lagi? Ni kalau tuan-tuan nak potong ni perlu juga potong apa tube ni, dia punya tube ni. Potong. Yang ni. Ni. Kata nak potong filament ni. Dulu masa mula-mula tu yang saya dah ni kan. Yang ni lah saya nak apa, yang ni lah saya ganti benda ni. Sebelum saya beli ni saya guna yang ni. Yang ni satu lagi ni. Ini nak yang saya kata dah, selain pada yang tadi tube tu, yang banyak yang ni pun guna je. Semua ni untuk kita servis hot end tu. Lepas tu tuan-tuan, hot end tu memang normal lah. Selain daripada tu dia punya aksesori dia. Sepanjang kecil-kecil ni. Berapa kali nak kena cuci nozzle? Cuci nozzle tuan-tuan apa saya nak cakap berapa 100 jam. 40 jam lah. 40 jam. Sebab tuan-tuan kalau sumbat tuan, salah servis, beli baru. Tu je. Tapi bukan beli telah, beli nozzle tu lah. Hot end dia. RM55 Harap kan. Kalau tak segi. Jadi itulah dia. Jadi yang tuan tanya tentang kursus tu, di sini budak tu akan belajar sampai tahap daripada benda ni dibuat free ni jadi gini. Yang ni yang di optimize tu. Katalah apa di peringkat pembuatan siapa-siapa yang dalam bidang pembuatan, biasanya mesin ni dia akan hasilkan produk ni, dia akan potong pakai ni kan, dia potong. Okey, potong. Kemudian benda ni berat, tapi dengan additive manufacturing kita boleh hasilkan produk untuk jadi begini. Tapi bukan kita print ni. Kita buat sebagai prototype, yang ni kita akan dapat dah confirmation, kita akan hantar pada metal lah. Jadi dalam arti kata lain, kita gunakan apa metal 3D printing pula. Bukan yang ni lah. Sebab kita ni tak boleh ganti, tak boleh ganti metal tuan. Tuan pakai pun tak boleh. Tak boleh ganti metal. Macam mana tak boleh ganti metal? Pakai carbon fiber pun belum tentu lagi boleh ganti. Tapi kalau tuan-tuan nak kelebihan ini adalah kita design macam ni, lepas tu kita tukar pada metal 3D printing. SLM. Satu pelaburan yang sangat menguntungkan lah. Jika filem patah dalam nozzle, ya tu yang kata tu. Tu yang ada cara dia. Dia ada cara dia, kita kena panaskan nozzle, lepas tu tarik dia keluar, dia panggil hard pull lah. Kalau tak boleh buat, kita kena buka je, kita kena panas, kita tu yang masuk jarum tadi tu. Jadi apa benda-benda tu yang saya belajar dengan berharga, boleh kata berharga lah ilmu saya dapat tu. Makan modal. Tuan, dari model 3D ni boleh kita bina more dalam masuk tuan kalian apa sebab kita pernah buat yang silikon itu. Acuan okey. Ya, kita buat. Kita buat pattern. Sini ada foundry tuan. Sini ada foundry. Di Beg Malam Lumuk ada program foundry yang tuang besi panas tu.
Sini ada. Jadi kita memang kita memang belajar benda tu. Okey tuan-tuan. Okey, masa dah. Jadi ada soalan, saya tengok soalan lagi. Oh, sebelum kita exit kita punya ni, saya ada satu minta tuan-tuan isi satu form Form tu apa saya letak dekat ni, saya akan ni balik lah. Saya akan pulangkan balik. Okey, pasal saya mau pun guna tu. Boleh, memang ada, memang kita guna. Biasanya yang level yang dipanggil principal casting lah tu. Macam tu lah, memang ada. Atau yang kami punya ni, yang kami beli ni, yang ni Rise 3D ni asalnya. Ni Rise 3D ni memang atau yang tu hitam tu kan. Yang hitam tu asalnya memang kita nak buat untuk buat modding ni asalnya. Ha. Okey, jadi jadi memang boleh, tak salah. Sebab 3D tadi dah satu benda yang sangat dalam manufacturing memang banyak bantulah, banyak bantu dalam manufacturing. Okey tuan-tuan, saya dah share tuan-tuan. Nanti tuan-tuan jangan lupa apabila habis kursus ni tuan-tuan boleh mungkin malam ni kot ataupun besok NTW punya website dia akan update untuk tuan-tuan buat penilaian lah tuan-tuan. Selepas tuan-tuan buat penilaian, tuan-tuan akan dapat CJ lah. CJ daripada NTW yang dikeluarkan oleh NTW secara digital. Okey, jadi grup yang ni saya kekalkan lah. Tuan-tuan ada soalan tanya. Tuan-tuan nak tanya apa saya tentang 3D printer. Tuan-tuan nak beli ke apa. InsyaAllah lah kita boleh tolong, kita boleh bantulah. Sebab senang nak settle ni. Tuan-tuan cari supplier, tuan-tuan deal dengan supplier tu sendiri. Dia terus cara beritahu je. Okey, apa lagi? Kalau tuan-tuan nak berminat untuk short course pun boleh, tak ada masalah. Tapi tolong tuan-tuan isi form lah. Tolong jawab form yang saya bagi tu. Sebab saya perlukan maklumat dari tuan-tuan untuk saya tambah baik saya punya modul ni. Sebab modul yang saya buat ni bukan untuk NTW saja. Saya nak guna untuk yang lain sama. Kalau saya tak dapat register tu tak dapat CJ, tak dapat, minta maaf lah. Cik Anip, kalau Cik Anip masuk ni tanpa melalui NTW memang tak dapat CJ. Sebab CJ ni kita punya program sesi ni diuruskan oleh dianjurkan oleh NTW dan dikelolakan oleh MARA punya Akademi Kecemerlangan MARA. Jadi itu saja yang boleh kami buat. Kalau tuan-tuan register NTW, dapatlah dari NTW tu. Minta maaf lah Cik Anip lah. Kita tak nak bagi CJ sebab memang macam tu. Kalau nak nanti kita akan buat official punya lah. Kita akan buat. Jadi tuan-tuan kalau berminat, nanti saya akan buat satu form, kita buat survey. Berapa ramai yang nak buat kursus, kita akan buat kursus. Kursus di TVM Malumu jangan risau, bukan mahal mana pun. Sebab dia government ni murah, dia bukan nak charge apa, dia tak ambil untung. Dia untuk apa? Dia untuk kita bagi maklum ni lah pendahan. Jadi dia ada segi pun dari segi makan minum kot. Okey dah, okey, terima kasih banyak lah. Cik Salimah, terima kasih lah. Alhamdulillah, tak apa. Kita maaf lah. Apa nanti kita akan, kalau nak buat khusus bagi kita akan buat apa saya buat ni survey ni lah. Sebab apa kita prasarana kita lengkap insya-Allah. Kita boleh print. Jadi tuan-tuan, jangan sekali lagi saya minta tolong tuan-tuan jangan lupa isi form. saya selesai tulis. Sama-sama. Terima kasihlah tuan-tuan kena join saya punya sesi saya petang ni. Alhamdulillah. Untuk dia pun saya yang pertama sebab saya biasa yang lain. Ya, saya insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, apa saya akan kongsi setelah saya dapat stack ni, saya akan kongsi nanti lah. Saya akan bagi link. Okey. Tuan-tuan, terima kasih banyaklah. Jadi minta maaf lah tuan-tuan jika saya ada terkasar bahasa penyampaian saya laju ke apa, sebab saya ni orang utara kadang cakap laju sangat. Minta maaf.
Okey. Kalau tuan-tuan ada apa? Kalau tuan-tuan ada di sekitar Manjung, kan datang Manjung ke, datang Seri Manjung, datang Lumut, nak jumpa kita sembang-sembang, call ya. Saya orang Sungai Petani. Saya orang Sungai. Lalu Pening tak apa. Jadi apa boleh contact saya, tak ada masalah. Kita nak online, discuss secara online pun boleh, tak ada masalah. Memang kita nak sharing ilmu. Kita bagi ilmu yang free, ilmu ni free. Saya tak charge pun. Yang charge tu sebab saya orang yang apa area tu yang charge, saya tak charge. Okey. Okey tuan-tuan, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam masa datang. Oh, tuan-tuan, kita boleh ambil gambar tuan. Kita ambil gambar skuping 2. Boleh buka kamera. Buka kamera, kita ambil gambar. Kita ambil gambar sikit kan. Sekejap, kita ambil gambar dulu. Okey, yang ni macam kita ambil gambar kita ni. Okey, mari kita ambil gambar dulu. Kita ambil gambar sikit tu. Kalau tuan-tuan tak berkenan, kita ambil gambar kan. Kamera tak ada, Allah Akbar. Tak apa. Yang mana ada kamera, bukalah kejap kan. Nak buat kenangan-kenangan. Okey. Terbaik dulu. Okey. Okey, kita ambil gambar kenangan. Mana CP-nya tu? Itu. Okey. Saya bagi masa seminit kot. Seminit tutup dia. Sikat rambut ke apa ke, nak ulap muka ke, jas tudung ke apa, sila lah. Kalau salah. Okey, jom. Okey, terima kasih tuan-tuan kerana meluangkan masa. Kita jumpa lagi insyaAllah. Apa-apa boleh tanya dalam tu. Datang Manjung, hello, kita boleh report mamak ke apa ke. Discuss apa insyaAllah. Nak tahu apa, kita boleh bantu insyaAllah. Okey, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Bye-bye. Terima kasih.